Assalamualaikum Cik. Saya nak tanya, arwah bapa dan mak saya hibahkan bagi rumah dan tapak rumah yang saya duduk sekarang ni kepada saya. Yang saya nak tanya, kena buat surat ke bubuh nama saya? Kena. Sebab sekarang rumah ataupun rumah dan tapak tu dia jadi harta pusaka. Jadi bila jadi harta pusaka, dia nak kena uruskan lah. Kalau tak dia akan kekal nama si mati sampai bila-bila. Yang pertama, kalau kata situasi pertama, sekiranya semua waris faraid setuju nak letak nama cik, tak ada masalah, urus je harta pusaka tu macam biasa dan diorang setuju nak bagi pada cik. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, sekiranya diorang tak setuju, diorang nak bahagian faraid. Jadi dekat sini cik kena mohon dekat mahkamah syariah dulu pengesahan hibah. Mahkamah akan putuskan adakah apa yang dilafazkan oleh arwah ni sebagai hibah ataupun wasiat. Kalau kata mahkamah sahkan sebagai hibah, okey, tak ada masalah. Dapatkan perintah daripada mahkamah syariah tu sabit sekali dengan permohonan pusaka. Tapi kalau mahkamah kata ini bukan hibah, ini adalah wasiat. Jadi memang rumah tu akan ada bahagian waris faraid yang lain. Jadi pilihan yang ketiganya, cik kena bincanglah dengan waris lain sama ada cik boleh beli ataupun bincang untuk dia orang dengan rela hati melepaskanlah. Bincang baik-baiklah, tengok macam mana. Kalau ada apa-apa boleh DM saya lah.